sekarang ni pasti-pasti yang ada seluruh negara kita tengok mereka dah kemas. Kalau kita tengok, kalau datang ke pasti-pasti ni dah susah kita nak nampak pasti yang kelihatan seperti kekampungan, yang kalau orang Pahang cakap lekeh. Pasti yang lekeh-lekeh ni dah agak kurang, dah agak minimum sekarang. Sebab setiap pasti sekarang ni semuanya di seluruh negara dipantau dengan rapi oleh pihak pasti. Jadi kita ada penaziran. Penaziran ni pihak pasti negeri akan datang, akan semak, akan beri markah, akan tegur mana-mana pasti yang mana tidak mematuhi standard yang telah ditetapkan oleh pihak pasti. Maka kita akan beri notis dan peringatan supaya mereka boleh sentiasa memperbaharui dan memperbaiki pasti-pasti itu. Alhamdulillah sahabat, perjuangan pasti ni itulah bukan mudah. Tadi kita baru saja pergi penaziran di Pasti Tanjung Perang. Okey, saya lampirkan video macam mana kami buat penaziran di sana. Siapa lagi nak buat berapa ni? You apa? Asma. Tengok betul-betul ya, Cak. Kerja. Bunyi dia. Okey, mana gambar dia? Tengok bagus. Cak betul-betul. Jadi sekarang ni kita menuju ke pasti di Bukit Lada. Jadi ni pasti yang kedua kita akan tuju. Walaupun kita tak mampu untuk pergi ziarah semua pasti, sebab dekat kawasan Maran ni kita ada 13 pasti yang aktif untuk tahun ni. Jadi kita tak pergi semua. Tapi secara asas ni kita dah dapat nilai 3-4 buah pasti pada sesuatu kawasan ni, dia menjadi penanda aras untuk pasti-pasti di seluruh di kawasan tersebut lah. Jadi setiap kali pergi ke pasti ni kita rasa sebab dia tengok guru-guru yang sanggup luangkan masa. Guru-guru ni dia meletakkan diri dia sebagai sukarelawan, di mana kita tak ada satu gaji yang tetap. Tempoh waktu kerja daripada 9 jam cukup memang tak ada, memang kurang daripada 9 jam. Jadi mereka ni hanya kerja berdasarkan berapa jam je, sekejap je. Jadi diistilahkan sebagai sukarelawan. Bila sukarelawan ni, mereka suka dan rela untuk mengajar, untuk memberi khidmat dekat pasti. Bukan mudah. Dan mereka bertugas sebagai sukarelawan ni, boleh kata Isnin sampai Jumaat, setiap hari mereka bertugas. Kita kadang-kadang bila menjalankan kerja-kerja sukarelawan, tak ada, jaranglah kita mampu menjalankan kerja-kerja sukarelawan ni setiap hari. Kadang kita menjalankan kerja sukarelawan ni hanya pada program-program tertentu sahaja. Tapi pada guru pasti, alhamdulillah, bila tengok guru pasti mengajar kita akan rasa terdetik dalam hati ni, ya Allah subhanallah, hebat guru-guru pasti ni. Dengan kemampuan yang mereka ada, mereka mampu curahkan segalanya daripada hidup mereka, untuk sebahagian daripada hidup mereka untuk mendidik anak-anak bangsa mengenal Al-Quran, mengetahui macam mana untuk menunaikan sembahyang, mengenal Allah. Yang pertama, yang paling penting adalah mereka usaha untuk mendidik anak-anak mengenal Allah Azza wa Jalla, mengetahui siapa itu Nabi dan seumpamanya. Dan seiringan dengan tu, maka anak-anak dipasti juga akan dididik untuk mengaji, membaca begitu. Itu yang hebat. Okay, jadi kita dah sampai ke pasti yang kedua ya. Ini bersama dengan saya ni, Ustaz Mujahid, Ketua Unit Penaziran Pasti Kawasan Maran. Jadi ada 2-3 kereta kat belakang ni semua. Depan ni kereta ketua guru, dan belakang ni semua kereta Jawatankuasa Penaziran Pasti Negeri. Jadi insyaAllah, jom kita tengok macam mana keadaan sedikit sebanyak pasti. Apa nama pasti ni? Pasti An-Nur. Pasti An-Nur Bukit Lada.
Maran Pahang. Jom. Siapa 6 tahun? 6 tahun ada 6 tahun? Ada. 6 tahun semua puasa tak? Puasa. Mana? Pasti An-Nur. Dinamakan sebagai Kompleks Markas Tarbiyah An-Nur, Kampung Bukit Lada, Cenoh, Pahang. Telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Sekali. Kita sekarang berada di Pasti Ar-Rizwan, Cenoh. Ini pasti yang ketiga untuk sesi ziarah dan penaziran pada hari ini. Siapa puasa hari ni angkat tangan? Menang juga. Siapa sahur pagi tadi angkat tangan? Wah, hebat. Assalamualaikum semua. Ustaz Salman handsome. Ini nama masjid. Lukis tangan ke? Oh, ya ke? Ya. Siapa puasa hari ni angkat tangan? Ya ke puasa? Ustaz dapat gambar tadi ramai yang tengah makan tadi. Tak. 88. Pasti ni tahun 88. Dah tukar haluan dah sekarang ni. Waktu tu ada KP ya? Ada KP. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai penaziran negeri untuk pasti kawasan negeri pasti kawasan Maran. Jadi petang ni insyaAllah kita akan ada perjumpaan dengan guru-guru. Tapi itu mungkin saya akan tak termasuklah dalam konten kita pada kali ini. Jadi sama-sama tu Allah, bila kita kenang kembali kan, pasti ni selepas daripada 40 tahun. Tadi ada kita ada tunjuk tadi waktu dekat pasti Cenoh tadi. Berapa tahun daripada 80-an, kalau tak silap saya 80-an umur pasti tu, sehingga sekarang dah 40 tahun lebih. Lama tu, lama. Jadi bila kita kenang pasti-pasti yang lama ni, dia bukanlah ceritanya satu perjuangan yang sangat mudah. Tak, dia adalah satu perjuangan yang sangat susah. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok kan, bukan mudah tau apa-apa organisasi ataupun apa-apa entiti perniagaan ke apa ke yang boleh bertahan selama itu. Macam saya sendiri pernah ada satu pengalaman di mana arwah mak saya membuka tadika, dan sampai tahap tadika dia dah sampai ada 20 cawangan. Kalau kita kenang balik 20 cawangan tu, kiranya kita dah strong untuk membuka sesebuah tadika. Tetapi akhirnya tadika tu tutup. Itu menunjukkan sebenarnya walaupun kita dah sebesar mana, untuk maintain sesebuah organisasi tu bukan mudah. Tetapi macam mana pasti boleh bertahan sehingga ke hari ini 80 tahun meneruskan usaha pendidikan dengan memberikan penawaran yang sangat baik kepada semua anak-anak pasti. Jika ditanya kepada saya, jawapannya adalah keikhlasan hati bagi guru itu. Bila mana dia sanggup berkhidmat, niatnya bukan hanya untuk politik. Kadang ada orang kata, oh pasti ni, baru ni kita ada baca satu status di mana ada seseorang tu yang saya rasa dia adalah orang UMNO. Dia mengatakan pasti ni tempat untuk rekrut ataupun pengkadiran ahli PAS. Sebenarnya tak padan kalau nak kata pasti ni adalah sebagai tempat pengkadiran, sebab
budak-budak yang masuk ke pasti ni paling maksimum umur dia adalah umur 6 tahun. Lepas tu dia, dan tempoh pembelajaran di pasti pula hanya sekitar 3 tahun. Kemudian dia akan ada lebih kurang 12 tahun lagi ataupun 11 tahun lagi yang dia akan bersekolah dekat sekolah kerajaan. Daripada sekolah rendah 6 tahun campur dengan sekolah menengah 5 tahun, 11 tahun dia akan bersekolah di sekolah kerajaan, di mana menggunakan silibus kerajaan. Jadi manalah nak lawan 3 tahun mendapat pendidikan di pasti nak dibandingkan dengan 11 tahun mendapat pendidikan dengan silibus kerajaan. Memang tak dapat nak tanding. Jadi istilahnya pasti ni mengkadir ahli PAS adalah satu kenyataan yang sangat jahat dan berunsur fitnah. Tapi pada mereka yang mengenali PAS, yang mengetahui PAS ini bukan hanya sekadar politik. PAS ini adalah sebuah jemaah Islam yang turut menerapkan aspek dakwah, aspek tarbiyah, aspek kebajikan. Kita bukan berada pada medan politik saja. Sebab itu, bila nak mengatakan PAS menubuhkan pasti itu atas dasar politik untuk memenangi pilihan raya, dan anda membuat tadika seperti kemas dan seumpamanya untuk menutupi atau mengalahkan kuasa politik yang ada pada PAS, anda takkan dapat. Anda tak betul. Tindakan anda tak betul. Sebab berdirinya pasti bukan atas dasar politik, tapi atas dasar pendidikan, dakwah dan tarbiyah kepada anak-anak. Itulah sedikit sebanyak mungkin apa yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Petang ni kita nak pergi, saya nak singgah sekejap di Tafiz Al-Istiqamah, sebuah pasti yang diuruskan oleh Pemuda PAS Negeri Pahang. Kita nak ziarah sebab pemuda cantik tu. Kita tengok macam mana